Gila siul. Yang tinggi gila ya. This is so scary. This is so scary. Dah. Angin tengah sejuk ni. Tangan dia beku. Dia nak jadi snorkel. Nak bagi juga stroller tak nak. Nak juga carrier. So sekarang ni kita dekat, tak tahulah macam nak sebut benda ni, tempat ni. Bokap. House of Bokap. House of Bokap. Macam tu kot sebut dia. Bokap. Itu dah Thailand. Ni Bokap. Cantik weh. Ni diorang kata neighborhood Islam. Kita jalan-jalan sikit, kita OTD sikit. Wajah dia ya? Ya, di atas ke sana tadi kan ke bawah ni. This is pretty. Oh, recycle artist. Assalamualaikum semua. Saya Idrus dan anda bersama dengan saya siaran langsung di South Africa, Cape Town. Dan sekarang ni kita berada di kawasan, nama kawasan ini adalah The House of Bokap ya. Kaap ke Kaap aku pun tak tahulah. So di sini anda boleh saksikan banyak budak-budak yang try minta duit kepada kita. Ada yang try bertanyakan khabar Soraya, nama dia siapa. Dan ada macam-macam jenis orang di sini ya. Anda boleh tengoklah di kiri kita sekarang ni ada orang yang try juga mengambil attention kita lah. Sekarang ni saya nak berjalan balik sebab saya agak takut lah dekat sini macam orang saya jumpa ya. Dan korang boleh tengok kat depan tu orang dah start ramai. Alhamdulillah. Kalau tadi tak ada orang, ada budak je minta duit kat kita. Sekarang ni kita dah selamat, kita boleh jalan. Jom. Kita akan teruskan dengan wartawan kita yang kedua di lokasi. Hai, saya Hafiz di lokasi kejadian budak tadi minta duit. Walaupun dah tak ada dah, dia nak balik rumah. Dah kita jalan-jalan. Oh, tak balik lagi. Ada lagi 2 orang. So, kita tengah menunggu ya. So kita pun balik lah. Kita balik ya. Kita tengoklah macam mana gaya mereka. Jom. Saya pula jadi wartawan. Awak tengah wartawan ni muka awak. Okay, saya wartawan. Ni dia rumah Bokap. Dia ada macam-macam art gallery kat sini. Dia bolehlah Google House of Bokap. Banyak orang Melayu, orang Islam kan kat sini. So rumah ni ada orang duduk. Dah macam lama je nak cakap tu. Okey, terima kasih. Okey, terima kasih. Pada hari ini. Pada hari ini kembali kepada pentas Shah Alam. Janganlah. Hi guys. Everybody say hi. Hi. Baby say hi. Do that first. Oh. Kita ada kat V&A Waterfront. This place is so big, bigger than your future. Should be. Kita jalan-jalan, tengok apa yang kita jumpa. Okey, tempat ni mempunyai keluasan 50,000 ekar. Dan bila saya sebut keluasan, jawab macam mana rendah kat saya Jangan tunjuk sangat. Jangan tunjuk sangat apa? Luahkan. Okey, so jom kita lah. Daripada korang memandang I Babel, jom kita tengok. Apa? Ya, ada orang buat konsert lah depan je tengok. Tegedung. Saya pula. Tegedung. Dia nak tengok performance saya. Dia lari kau. Kasut tinggi tak kasut tinggi.
later. Never really know what's going on. Look at me sometimes like all you want to do is run. Hear me out, hear me out. It's all the things you never show. There are the things I want to. Surai ni makan ke? Surai. Oh, kaki. Oh, leg. Jaga leg. Oh. Dia sabar dah. Tengoklah mak dia orang cari orang lain. Saya malu saya tak reti sambal. Apalah, okey lah. Best. Ya je. Happy kan. Tali happening sini. Kalau korang datang Afrika, korang kena datang. Ada lagi depan. Baby, you want to see more people? Got more people in front. Sini best gila. V&A Waterfront. Kalau korang datang, kena datang kat V&A Waterfront. Best. Tempat makan. Tempat makan banyak gila, shopping banyak gila. Yon, cakap rasa shopping banyak gila, jom nak masuk. Johannesburg kena beli macam sejuk. Ada lagi satu tau. 50% off. Boleh orang lain pula. Saya more people. Jom. Seronok malam ni enjoy. Sebab malam ni last day kita orang kat Cape Town. Esok kita nak pergi Johannesburg. Hello baby. Yes. Dah aku dekat playground pula tiba-tiba. Nampak budak ni. Up. Yes, more. Careful. Okay. Together with mommy. Yay! Dah besar-besar tu gerongsung. Kau rasa? Jom. One. Excited dia. 2, 3, 4. We're on the top of the world. Ready? 1, 2, 3. Aku nak layan Soraya ni, jap. Sekali lagi kita borak lagi Bye guys. Woo! Kemana you pergi, kemana you hilang? Aku check phone aku tadi, you tak reply siang-siang. Mula tak sedar hati aku rasa tak tenang. Why you do this to me? Overthink mula datang seram.